Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya ada sebuah phone 5G yang saya rasa phone ni akan jadi phone 5G paling value for money untuk tahun 2025 ni. Sebab kenapa? Imagine phone 5G ni dah lah harga murah, tapi dia bagi bateri 7000 mAh. Bukan setakat tu je, dia siap bagi skrin besar 6.9 inci dengan refresh rate 144Hz dan dalam ni dah siap chipset Snapdragon. So inilah dia Redmi 15 5G yang dijual pada harga rasmi RM729 sahaja. Persoalan dia, dengan harga yang murah macam ni, dapat pula spek raksasa, kat mana phone ni kat corner? Berbaloi ke korang dapatkan satu phone ni? So inilah dia review untuk Redmi 15 5G. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam kotak. Okay, first kali of course kita dapat phone tu sendiri. Lepas tu dalam ni ada sedikit documentation, ada SIM ejector tool. Yang bestnya Xiaomi masih bagi silicone case. Case dia jenis matte, so sedap pegang dan tak licin. Dalam kotak juga ada kabel USB-C ke USB-A. Dan yang paling penting, still dapat charger 33W dalam kotak. So tak perlu beli asing. Okay, kita terus pergi ke selling point utama phone ni, iaitu bateri. Dan bateri 7000 mAh dia, actually dia dah guna teknologi bateri silicon carbon generasi baru. Dan sepanjang saya guna phone ni, memang susah nak habiskan bateri dia. Kalau korang jenis pengguna biasa, scroll social media, balas WhatsApp, tengok YouTube sikit-sikit, phone ni senang-senang je boleh tahan sampai 2 hari. Kadang-kadang tu masuk hari ketiga pun ada sikit baki lagi. Tapi kalau korang ni jenis heavy user, screen on time boleh dapat dalam 9 hingga 10 jam untuk sepanjang hari. Dan kalau korang kaki gaming, main game jenis non-stop, boleh dapat dalam 6 hingga 7 jam. Dan untuk masa charging dia pula, ambil masa dalam sekitar 1 jam 40 minit dengan charger 33W yang dia bagi. Dan korang boleh guna juga phone ni untuk charge device lain dengan fungsi reverse charging 18W. So basically phone ni boleh berfungsi juga macam power bank. Pasal performance pula, phone ni guna chipset Snapdragon CS Gen 3 5G. Kalau dengar nama dia mungkin bunyi macam baru, tapi senang cerita, ini adalah versi overclock daripada Snapdragon 695 yang dah terbukti stabil dan efisien. Storage pun besar, 256GB, jenis UFS 2.2, ada physical RAM 8GB. So bila guna phone ni untuk tugasan harian, memang lancar. Kalau buka apps pun dapat buka dengan laju. Untuk gaming, game macam Mobile Legends sangat smooth untuk push rank. Cuma untuk player PUBG, phone ni tak ada gyroscope. So korang tak boleh guna feature gyro untuk aim. Dari segi software, phone ni guna Xiaomi HyperOS 2 berasaskan Android 15. Xiaomi kata diorang akan bagi 2 tahun Android upgrades dan 4 tahun security updates. So phone ni akan sentiasa up to date dan selamat untuk dipakai lama. Tapi yang paling menarik perhatian saya, phone ni ada built-in dengan Google AI Assistant. Contohnya dia ada Circle to Search. Benda ni selalu ada dekat phone mahal. Dan dia dah ada built-in Google Gemini yang korang boleh guna fungsi Gemini Live dia untuk tanya macam-macam soalan. Bergerak ke bahagian depan, skrin dia memang besar, 6.9 inci. Cuma ini bukan skrin AMOLED dan bezel dekat dagu dia agak tebal sikit. Tapi untuk harga yang macam ni, skrin besar, dapat pula refresh rate tinggi 144Hz. Saya rasa ini satu kompromi yang adil. Okey, untuk bahagian kamera, phone ni ada dual kamera dekat bahagian belakang. Kamera utama 50MP f1.8 dan satu lagi kamera auxiliary. Untuk kamera depan pula, dia ada kamera selfie 8MP. Dalam app kamera dia, ada beberapa feature menarik macam hybrid zoom 2 kali, mode Ultra HD untuk ambil gambar 50MP yang lebih detail, dan dia still ada night mode. Dan sekarang, jom kita tengok kualiti gambar dia. Kalau waktu siang, ada pencahayaan yang cukup, kualiti gambar dia masih cantik untuk dilihat. Sharpness okey, warna pun nampak hidup. Untuk 2 kali zoom, dia guna hybrid zoom. Kualiti dia masih lagi acceptable, tak pecah sangat dan masih boleh guna untuk post dekat social media. Untuk low light, dekat sinilah baru nampak kelemahan dia. Gambar senang jadi soft dan noise pun agak ketara. Tapi nasib baik ada night mode, dia banyak bantu untuk cerahkan gambar dan bagi gambar nampak lebih sharp. Untuk kamera selfie 8MP dia pula, saya boleh kata sekadar okey. Cukup untuk video call ataupun update story. Tapi jangan harapkan detail yang lebih tajam macam phone mahal. Macam mana pula dengan kualiti video? Untuk video kamera belakang, stabilization memang tak ada. Kalau korang berjalan memang akan nampak bergegar. Dan ini disebabkan phone ni tak ada gyroscope. Untuk kamera depan, yang ini lagi ketara. Dia memang tak ada stabilization. Kalau korang record sambil berjalan, memang akan bergegar. So nasihat saya, kalau nak vlogging guna kamera depan dia, better korang duduk diam-diam ataupun guna gimbal. Dan ini pula percubaan daripada kamera depan Redmi 15 5G. So kalau korang bergerak, dia akan bergegar.
So kalau nak record, better korang stay sahaja. Alright, so itu sahaja untuk percubaan untuk kamera hadapan Redmi 15 5G. Tapi ada satu berita baik, phone ni ada RAW support. Tambah-tambah pula dia guna chipset Snapdragon. So korang boleh install Gcam kat dalam phone ni. Dengan Gcam ni, korang boleh dapatkan gambar yang lagi sharp, dynamic range yang lebih baik, dan yang paling penting, gambar low light dia boleh jadi jauh lebih cantik, ala-ala macam phone Google Pixel. Dari segi design pula, saya agak terkejut. Walaupun bateri dia 7000 mAh, phone ni tak rasa tebal macam batu bata. Tebal dia cuma 84mm dan berat dia 217 gram sahaja. Kalau pegang tu memang kerasa berat sikit, tapi masih selesa dipegang sebab bahagian sisi dia direka dengan sedikit melengkung. Binaan dia guna frame dan panel belakang plastik, standard untuk harga macam ni, tapi finishing matte dia buatkan phone ni tak senang kotor dengan cap jari. Untuk security pula, dia ada side mounted fingerprint scanner dekat power button tu. Kedudukan dia natural dan unlock pun still laju. Okey, last sekali kita sentuh sikit fungsi-fungsi lain. Phone ni ada IP rating IP64, maksudnya dia tahan debu sepenuhnya dan tahan semburan air dari semua arah. Speaker dia guna mono saja, bukan stereo. Ni satu lagi benda yang kena kat corner. Tapi dia ada 200% volume boost. So bunyi dia memang boleh jadi sangat kuat. Dan surprisingly, telefon bajet sekarang pun dah mula buang earphone jack. So untuk phone ni, korang kena guna earphone jenis USB-C atau guna dongle. Tapi yang bestnya, kalau korang dengar pakai earphone, dia ada support Dolby Atmos. So sound quality dia akan jadi lagi best dan immersive. Untuk sambungan, phone ni guna slot dual SIM jenis hybrid. Tapi kalau korang tak perlukan dua SIM, slot SIM kedua tu korang boleh letak kad microSD untuk tambah storage. Macam biasa juga, phone Redmi ada IR Blaster. So boleh jadi remote control untuk TV dan aircon. Dan yang paling penting untuk ramai orang, set Redmi 15 5G dekat Malaysia ni ada NFC. So nak top up kat Dashengo, nak pakai Google Pay, boleh guna dekat phone ni. Jadi secara keseluruhannya, berbaloi ke korang beli Redmi 15 5G ni? Kita cerita kelemahan dia dulu. Video agak bergegar disebabkan tak ada gyroskop dan speaker dia guna mono sahaja. Tapi kelebihan utama dia, of course bateri 7000 mAh. Guna chipset Snapdragon yang stabil dan lancar. Ada skrin besar 144Hz dan jaminan security updates yang panjang. So phone ni sesuai untuk siapa? Kalau korang ni jenis power user yang sentiasa ada dekat luar, contohnya macam student atau rider e-hailing yang perlukan bateri yang sangat tahan lama, inilah phone yang sesuai untuk korang. Redmi 15 5G ni harga dia RM729 saja. So kalau korang berminat, saya ada tinggalkan link pembelian yang trusted dekat bahagian bawah video ini. Macam biasa, kalau korang ada sebarang persoalan ke, cadangan ke ataupun apa jua pertanyaan, terutama mengenai Redmi 15 5G ni, korang boleh kemukakan kepada saya melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.